paling basic lah doktor. Sebab tu kita kan kalau doktor pernah dengar Denver Assessment Form, kan? Denver Assessment Screening. Dalam tu ada komponen peekaboo. Peekaboo dalam bahasa Melayu bucak, bacak. Bucak. Okey. Bacak kenapa peekaboo letak dalam Denver Screening Assessment? Faham tak? Okey, sebabnya that's the first response yang kita nak tentukan sama ada baby tu memang ada simptom awal autism ataupun tidak. Okay, Seawal umur berapa? 3 bulan. 3 ke 6 bulan. 3 ke 6 bulan. Tak salah saya dalam tu peekaboo tu 3 ke 6 bulan. Okey. Dia duduk dalam kategori personal social. Now, daripada situ kita of course bila kita buat bucak dekat baby akan apa? Giggle, senyum, ketawa. Yes. Betul. Now, itu pun kalau let's say ada baby tak respond much with that. Okey. Katalah let's say you ada baby 6 bulan, 8 bulan, lepas tu dah pergi kepada umur 12 bulan. Kenapa anak aku macam buat bucak je macam tak respon? Main agak-agak, kita kata main agak-agak. Amboi dia tu. Biasa dia tu, kan? Abuk pin ala sayang, kan? Kalau dia tak respon dengan agahan kita tu, bermaksud something wrong somewhere. Itu indikator yang utama nak tentukan autism tak autism sebenarnya. Itu seawal 3 bulan? Sebenarnya 3 ke 6 bulan. Sebab it's a neurodevelopment condition. Betul. So dia punya brain processing dah lain daripada awal lagi. That's why. Sebab tu kalau macam dekat, actually kan practice dekat overseas lah. Saya dapat tahulah yang macam kalau kat overseas, biasa doktor-doktor ni dia orang akan dalam 6 bulan tu dah buat check up tu, dia orang dah tahu okay, this one tak respond, therapist masuk. I see. Kita boleh bagi early stimulation as early as possible. Untuk encourage, sebab itu kan kalau bucak kan ada komponen eye contact. Baby kena give eye contact to us. Betul. So kat situ paling utama. And then dah masuk lebih kurang umur 6 bulan dah kena respon dengan nama. 6 bulan baby dia orang dah tahu nama sendiri dah. You betul. call them by Kita name. Panggil, yes, dia dah tahu dah tu nama dia. Dan dia juga kalau dia tak tahu nama dia sendiri pun dia tahu suara tu familiar, which is kita mak ayah yang panggil. Yang setiap hari yang yes, of course dia akan respon. So anak respon tak dengan nama?